Di Kuala Lumpur, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam kereta ibunya. Bayangkan, dalam kesibukan urusan harian, kita terlepas pandang perkara yang paling berharga dalam hidup kita. Di Malaysia, kes kematian bayi akibat strok haba menyebabkan tertinggal dalam kenderaan bertutup atau lebih dikenali sebagai Forgotten Baby Syndrome. Bukan lagi isu terpencil, tetapi satu tragedi yang memerlukan penyelesaian segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Damia Karina akan bersama rakan sekumpulan Hawa Hazwani dan Nur Dania Marisa untuk membentangkan projek inovasi kami yang diletak khusus untuk menangani isu keselamatan domestik kanak-kanak dan menangani isu kritikal ini, iaitu Smart Vehicle Monitoring Trap with Pico. Projek ini memfokuskan kepada pembangunan sistem pengesanan keberadaan bayi atau kanak-kanak selepas kereta ditinggalkan. Penerangan isu. Melalui pemerhatian dan pencarian maklumat, kami mendapati masih terdapat kes bayi tertinggal di dalam kereta akibat kecuaian atau terlupa. Oleh itu, kami mencetuskan idea untuk membangunkan sebuah kereta yang dilengkapi sistem pengesan bunyi dan pergerakan bayi menggunakan Raspberry Pi Pico. Sistem ini bertujuan membantu memberi amaran awal kepada penjaga bagi meningkatkan keselamatan bayi. Penerangan SDG 3 dan SDG 9. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan projek ini dengan Sustainable Development Goals dan SDG. Projek ini menyokong SDG 3 iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik serta SDG 9 iaitu inovasi, industri dan infrastruktur. Di SDG 3, sistem ini dapat membantu meningkatkan keselamatan bayi di dalam kereta dengan mengesan bunyi tangisan dan pergerakan di dalam kereta. Amaran awal akan dihantar kepada penjaga supaya tindakan segera dapat diambil. Di 90, sistem ini menggunakan penggunaan teknologi moden seperti Raspberry Pi Pico, sensor bunyi, sensor pergerakan dan notifikasi Bluetooth untuk menghasilkan inovasi yang praktikal dalam menyelesaikan masalah harian. Penerangan sumbang saran dan pembangunan konsep. Sekarang saya akan menerangkan fasa kedua iaitu sumbang saran atau brainstorm. Pada fasa ini, kami mengenal pasti masalah, membuat pemerhatian, mencari maklumat dan menjana idea bagi menghasilkan penyelesaian projek ini. Sekarang saya akan menerangkan fasa ketiga iaitu pembangunan konsep atau develop konsep. Pada fasa ini, kami membangunkan konsep sistem dengan menentukan cara sistem beroperasi, memilih komponen yang sesuai serta menghasilkan konsep yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah bayi tertinggal dalam kereta. Nama serta fungsi komponen yang digunakan di dalam projek ini. Raspberry Pi Pico mengawal keseluruhan sistem dan memproses data daripada sensor. RGB LED menunjukkan status sistem melalui warna lampu. Buzzer akan mengeluarkan bunyi amaran apabila bahaya dikesan. PDA mikrofon akan mengesan bunyi seperti tangisan bayi. Sensor proximity mengesan kehadiran atau pergerakan di dalam kereta. Extension kabel menyambungkan komponen kepada Raspberry Pi Pico. Penerangan tentang kereta. Kereta ini dilengkapi dengan sensor untuk mengesan bunyi dan pergerakan bayi. Apabila bayi dikesan, Raspberry Pi Pico akan memproses maklumat dan mengaktifkan buzzer serta LED sebagai amaran. Cara menghasilkan projek. Projek ini dihasilkan dengan memasang Raspberry Pi Pico sebagai mikro pengawal utama bersama sensor bunyi, sensor pergerakan, buzzer LED dan mikrofon pada badan kereta. Semua komponen disambungkan menggunakan extension kabel mengikut litar yang telah dirancang. Koding yang digunakan. Ini merupakan pengaturceraian yang digunakan untuk projek kami, iaitu kami menggunakan MicroPython. Dalam projek ini, kami menggunakan bahasa pengaturcaraan MicroPython melalui perisian Sony IDE untuk menghasilkan koding. Koding tersebut digunakan untuk memberi arahan kepada Raspberry Pi Pico supaya dapat menerima maklumat daripada sensor. Apabila sensor mengesan bunyi tangisan bayi atau pergerakan, sensor akan mengaktifkan buzzer dan LED sebagai tanda amaran kepada pengguna. Penambahbaikan.
Pada masa akan datang, projek ini boleh ditambah baik dengan memasang kamera bagi memantau keadaan bayi di dalam kereta. Selain itu, penggunaan buzzer dan LED yang lebih kuat dapat menghasilkan amaran yang lebih jelas dan mudah disedari oleh pengguna. Penambahbaikan ini dapat meningkatkan keberkesanan sistem serta keselamatan bayi. Kesimpulannya, projek kereta yang mengesan bunyi dan pergerakan bayi menggunakan Raspberry Pi Pico berjaya dihasilkan bagi membantu mengurangkan risiko bayi tertinggal di dalam kereta. Projek ini menggunakan sensor untuk mengesan bunyi tangisan dan pergerakan bayi sekaligus memberi amaran kepada pengguna. Diharapkan projek ini dapat meningkatkan keselamatan bayi dan menjadi inspirasi kepada pembangunan sistem keselamatan yang lebih canggih pada masa hadapan. Selain itu, projek ini membuktikan bahawa penggunaan teknologi seperti Raspberry Pi Pico dan sensor dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian serta memberi manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai guru, saya berpendapat projek Smart Vehicle Monitoring Child with Pico merupakan satu inovasi yang sangat relevan dengan keperluan masyarakat hari ini. Projek ini menggunakan Raspberry Pi Pico H dan sensor untuk mengesan kehadiran kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan serta memberikan amaran awal kepada pengguna. Inovasi ini bukan sahaja menunjukkan penguasaan murid dalam bidang pengaturcaraan dan elektronik, malah membina kemahiran penyelesaian masalah sebenar secara kreatif. Projek ini juga menyokong matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 3 Good Health and Wellbeing, iaitu membantu melindungi nyawa dan meningkatkan keselamatan kanak-kanak. Selain itu, projek ini juga berkaitan dengan SDG 9 iaitu Industry Innovation and Infrastructure melalui pembangunan teknologi inovatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Saya berharap projek ini dapat terus diperkemas dan berpotensi dikembangkan sebagai satu penyelesaian pintar yang boleh digunakan secara meluas pada masa hadapan. Syabas kepada semua ahli kumpulan atas usaha dan komitmen yang ditunjukkan.